Masalah kita ialah kita tak pernah belajar sesuatu benda tu daripada awal pembelajaran itu. Ni kalau nak belajar ni kena ikut step daripada 1 pergi 2, 2 pergi 3, 3 pergi 4. Masalah kita ni kalau cakap pasal link, semua orang tahu link je. Tapi kita tidak diajar asas apa itu link. Betul. Link apa yang boleh tekan, link apa yang tak boleh tekan. Kenapa link ni kalau tekan jadi begini? Ini yang menjadi punca kenapa rakyat Malaysia, golongan yang pandai-pandai pun boleh kena. Sebab tiba-tiba je, bos, hari ni meeting, tekan link. Dia diarahkan untuk tekan, tapi dia tak pernah diajar, okey, ini merupakan link yang bagus, link yang boleh, link tak boleh. Ini menjadi salah satu kenapa orang macam kita pun boleh kena. Betul. Scam ni memang dia semua peringkat umur, bukan kata orang tua. Semua peringkat umur. Yang pandai-pandai, ada education tinggi pun kena juga. Link pun dia ada SOP dia tahu. Kalau contoh government, biasanya ni kat belakang government tu dia ada GOV atau gov.my. Itu benda basic, asas. Tu sebab Rahmat cakap tadi, benda yang asas je pun kita sebenarnya terlepas pandang. Kan, kalau link-link untuk syarikat-syarikat yang selain government, biasanya belakang ada COM atau com.my contohnya lah kan. Itu benda asas. Selain pada tu, makna kata kalau selain pada tu kita dapat pelik je, kita kena double check, kita kena semak dulu, kena sahkan dulu. And then kenapa nak kena tekan link tu? Orang yang hantar mesej tu awak tak kenal pun. Kenapa awak nak kena respon pada setiap panggilan atau mesej yang anda tak kenal? Dan benda tu tak ada kena-mengena dengan anda, tak ada kena-mengena. Terima panggilan, ada hutang dengan bank, padahal dia tak pernah berurusan dengan bank tu. Tak ada kena-mengena. Apa yang dia perlu takut dan kenapa dia nak kena respon? Tapi